Okey, akhir sekali tuan-puan. Kenapa kita buat seminar fizikal begini? 1 juta yang pertama kita buat seminar online. Tuan-puan, dua perkara penting dalam membina kekayaan. Yang pertama ialah ilmu. Yang kedua yang penting ialah circle. Dengan siapa tuan-puan berkawan rapat. Tuan Aziz Ali sebut, berkawan dengan 5 jutawan, kita adalah jutawan yang ke-6. Berkawan rapat dengan 5 jutawan, kita adalah jutawan yang ke-6. Berkawan dengan kaki shopping, kita akan pergi shopping. Kaki deko, kita akan deko. Saya berkawan dengan geng divers. Last sekali saya pun jadi diver tu. Tu, bos dia kat belakang tu. Tuan AJ tu. Tuan-tuan, saya tak pernah fikir saya akan jadi diver, pergi menyelam, tak pernah fikir. Tapi sebab berkawan dengan dia, last sekali saya pula addicted nak pergi. Bila lagi next dash. Pengaruh kawan. Jadi sama tuan-puan, membina kekayaan kena ada kawan yang betul. Kawan yang hari ni tuan-puan yang datang ni semua ada misi yang sama. Bercakap tentang tabungan, bercakap tentang membina harta, bercakap tentang tutup hutang, bercakap tentang financial freedom. Kena duduk dalam circle ni. Boleh jadi sebelah tuan-puan tu adalah jutawan. Cuba tengok. Banyak jutawan dia humble tuan-puan. Banyak jutawan yang saya kenal sangat humble. Dia tak suka orang tahu, dia tak nak orang tahu dia jutawan. Boleh dia jadi jutawan. Ataupun bakal jutawan. Sebab apa tuan-puan? Satu hari nanti, bila tuan-puan dah capai macam level saya tak kerja ada duit, dia bukan lagi tentang duit. Waktu tu tuan-puan ada duit, tuan-puan ada masa, dan pada waktu tu tuan-puan tak ada kawan. Hari ni tuan-puan ada kawan tempat kerja tau. Yang sama-sama cerita mengumpat pasal bos tu. Waktu lunch hour tu. Satu hari nanti tuan-puan tak ada kawan. Hari ni kita gosip pasal membina harta. Kita kena ada kawan macam tu. Jadi waktu tu dulu saya datang seminar, saya cakap dekat dia orang, saya tak ada kawan tuan-puan. Sebab saya ada duit, saya ada masa, usia saya muda, tapi saya tak ada kawan. Dan saya cakap dekat dia orang, satu hari nanti kita akan enjoy life sama-sama, kita akan travel sama-sama. Ni kita dah sembang dah, kita akan pergi diving sama-sama, semua. Orang-orang muda ni dah ada kawan. Dulu saya tak ada kawan. Satu hari nanti tuan-puan jadi orang kaya kat Bintulu ni, tuan-puan tak ada kawan. Kawan-kawan tuan-puan ni sama-sama ni. Semua jadi orang kaya, lagi 5 tahun, lagi 10 tahun. Saya sangat percaya. Okey? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.